Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya ialah Jianai Najma binti Johari dari kelas 5 STEM. Saya merupakan murid di Sekolah SMK Sultan Mansur Shah. Kod sekolah saya ialah MEE 0074. Pada hari ini, saya ingin berkongsi tentang sebuah buku yang sangat inspiratif, iaitu Ranjau Sepanjang Jalan karya Shahnun Ahmad. Mari saya perkenalkan siapa Shahnun Ahmad ini. Shahnun Ahmad merupakan novelis atau sastrawan negara yang kedua dan terkenal sebagai seorang yang tegas dan jujur dalam gaya penulisannya. Shahnun Ahmad berasal dari keluarga miskin dan hidup dalam suasana kampung yang miskin. Oleh sebab itu, kebanyakan karyanya terhasil daripada isu kemiskinan dalam masyarakat desa khususnya. Antara novel yang diangkat menjadi karya agung ialah novel Ranjau Sepanjang Jalan. Untuk pengetahuan semua, buku Ranjau Sepanjang Jalan mendapat sanjungan sarjana antarabangsa dan turut diterjemahkan ke dalam bahasa Jepun, Swedish, Rusia, Belanda dan Iceland. Buku Ranjau Sepanjang Jalan ini telah diterbitkan pada tahun 1966. Buku ini merupakan cetakan yang ke-6 pada tahun 2024. Ranjau Sepanjang Jalan menceritakan tentang seorang petani yang bernama Lahuma dan isterinya Jeha yang berusaha mengusahakan sawah padi mereka. Namun, kehidupan mereka tidak pernah mudah. Mereka sering diuji dengan pelbagai cabaran seperti penyakit, kemarau dan serangan ketam yang memusnahkan padi. Tetapi mereka tidak mempunyai pilihan lain selain bekerja di sawah padi kerana kehidupan mereka bergantung pada sawah padi. Namun, suatu yang tragis telah berlaku apabila Lahuma tertusuk ranjau di sawahnya sendiri. Lukanya yang semakin membusuk dan menjadi semakin parah kerana mereka tidak mampu mendapatkan rawatan. Saya suka membaca novel ini kerana novel ini membawa kita menyelami penderitaan, kesabaran dan ketabahan mereka yang menjadikan sebuah kisah yang sangat menyentuh hati kita sebagai seorang pembaca. Selain itu, saat yang paling menyayat hati dalam novel ini adalah apabila Lahuma akhirnya menghembuskan nafas terakhirnya akibat jangkitan pada lukanya. Kini, Jiha terpaksa membanting tulang bagi menyara ketujuh-tujuh anak perempuannya yang bernama Sana, Milah, Jenab, Semek, Liyah, Lebar dan Kiah. Namun, dugaan masih melanda mereka sekeluarga. Jiha yang sudah tua terpaksa bekerja keras hingga akhirnya Jiha jatuh sakit dan mengalami gangguan mental akibat tekanan hidup yang terlalu berat. Ia terus bercakap seorang diri, seolah-olah Lahuma, iaitu suaminya, masih ada bersamanya. Cerita ini juga membuatkan saya menyukai novel ini kerana bab ini benar-benar menyayat hati dan membuat pembaca merasai penderitaan yang dialami oleh seorang wanita yang kehilangan segala-galanya. Kadang-kadang kita terfikir, kita menghadapi kesukaran dalam hidup sedangkan ada orang yang lebih menderita kehidupan mereka. Malahan, terdapat beberapa ayat yang membuat saya tertarik untuk membacanya seperti sawah benang ini tidak mengasihani sesiapa. Ia menuntut keringat, tenaga dan kadang-kadang nyawa. Ayat ini menggambarkan keperitan kehidupan seorang petani yang terpaksa bekerja keras tanpa henti demi kelangsungan hidup. Selain itu, ayat ini juga membuatkan saya merasa buku ini sangat menakjubkan, iaitu Jiha menggenggam tanah yang basah seolah-olah mahu menyerap kekuatan dari bumi untuk terus bertahan. Ayat ini menunjukkan hubungan manusia dengan alam dan usaha terakhir Jiha untuk bertahan dalam kehidupan yang penuh dengan dugaan. Untuk pengetahuan semua, ayat ini bukan sahaja indah tetapi juga menyampaikan emosi dan penderitaan watak-watak dalam novel ini dengan begitu kuat. Lain daripada itu, terdapat beberapa petikan yang bermakna dalam novel ini. Misalnya tentang kesusahan hidup. Hidup merupakan ranjau, tetapi kita harus melaluinya walau sukar mana sekalipun. Ia menggambarkan realiti kehidupan petani yang penuh dengan cabaran, tetapi mereka tetap perlu bertahan. Selain itu, tentang ketabahan dan kecekalan. Seorang petani tidak boleh mengenal erti putus asa. Sawah yang kering perlu disiram, tanah yang retak perlu diratakan, iaitu menunjukkan betapa gigihnya watak Lahuma dan Jiha menghadapi kesukaran dalam hidup. Seterusnya, tentang takdir dan ketuhanan. Kita hanya mampu berusaha, selebihnya terserah kepada Tuhan. Rezeki itu datang darinya. Ia membawa maksud memperlihatkan keyakinan watak terhadap qada dan qadar yang dalam kehidupan. Di samping itu, tentang hubungan manusia dan alam. Sawah itu bukan sekadar tanah, tetapi hak nyawa yang perlu dijaga. Jika ia subur, kita kenyang. Jika ia mati, kita kelaparan. Iaitu menggambarkan pergantungan masyarakat petani kepada alam semula jadi. Akhir sekali, tentang keharapan dan masa depan. Miskin bukan alasan untuk tidak berusaha, selagi ada kudrat, selagi itu kita perlu melangkah. Saya sangat mengusulkan anda semua untuk membeli novel Ranjau Sepanjang Jalan karya Shahnun Ahmad. Kerana novel ini bukan sekadar cerita biasa, ia adalah kisah yang menggambarkan realiti kehidupan petani yang miskin, yang terpaksa menghadapi pelbagai rintangan tanpa sebarang bantuan.
Shahnan Ahmad berjaya membawa pembaca menyelami penderitaan Lahuma dan Jeha sehingga membuat kita menghargai kehidupan dan memahami betapa peritnya kemiskinan. Kisah Ranjau Sepanjang Jalan akan terus melekat dalam ingatan anda yang penuh dengan kesedihan, perjuangan dan pengorbanan yang tidak ternilai. Sekian, terima kasih.